Assalamualaikum. Cerita kali ni berkenaan beli makanan. Bila sampai dekat rumah, buka bekas makanan tersebut tu, rupa-rupanya dah berkulat. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Jun yang berasal daripada Selangor. Tapi kejadian ni bukanlah berlaku di Selangor. Dia berlaku dekat di negeri Johor. Pada tahun 2010. Setiap perkongsian ada mistiknya. Abang Jun dia bekerja dengan satu company. Dan Abang Jun ni juga dia ada pangkat. Nak jadikan cerita, Abang Jun ni ditugaskan oleh bos dia pergi jaga dekat outlet belah Johor. Pada mulanya Abang Jun ni dia tak maulah sebab apa. Dekat sana nanti dia nak duduk dekat mana. Jadi company sediakan rumah untuk si Abang Jun menetap. Kata bos Abang Jun, dia hanya perlu backup outlet belah sana selama 3 bulan. Jadi Abang Jun ni pun dia terima. Bila sampai dekat Johor, Abang Jun ni pun tengok keadaan rumah yang disediakan oleh company. Dia rumah teres 1 tingkat. Daripada kawasan rumah yang disediakan oleh company tu, jarak nak pergi ke tempat kerja memang jauh jugalah. Boleh dikatakan sebelah daerah. Jadi sepanjang Abang Jun berada di Johor selama 3 bulan, Abang Jun ni dia tak ada kenalan belah-belah sana. Setiap hari pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Dah jadi rutin setiap hari buat dia. Nak jadikan cerita, satu hari Abang Jun ni dia balik lewat malam. Masa dalam perjalanan nak balik ke rumah dia, Abang Jun ni dia lalu di satu jalan. Jalan tersebut tu memang kalau malam tak ada orang lalu. Sedangkan jalan tersebut tu cantik je, tak ada apa masalah pun. Abang Jun ni dia lalulah dekat kawasan tu. Tiba-tiba dia ni ternampak satu gerai. Kebetulan Abang Jun ni pula lapar. Dia pun pergi singgah lah dekat kedai tersebut tu. Daripada penglihatan Abang Jun, kedai tersebut tu 100% dia buat daripada papan dan juga kayu. Kecuali bumbung. Bumbung dia buat daripada zinc. Dan kedai tu meja dia hanya ada 4 saja. Kata Abang Jun, kawasan gerai tersebut tu dekat keliling dia ni hutan. Kalau jalan depan lagi barulah ada kawasan rumah orang. Mula-mula Abang Jun ni dia tak ada lah nak rasa pelik ke ataupun rasa macam ragu ke, tak ada. Menu yang disediakan kedai tersebut tu hanyalah macam mi goreng, mi rebus, kotiau sup lah, segala jenis mi lah senang kata. Dan kedai tu juga hanya ada 2 orang. Satu orang tua berada di dapur, yang manakala perempuan masih muda lagi. Dalam lingkungan daripada penglihatan Abang Jun, adalah bayar-bayar 20-an. Perempuan yang mai ambil order tu, dia tanya dekat si Abang Jun, "Ya bang, nak makan apa?" Jadi Abang Jun ni minta lah mi kari dan juga kopi O. Lepas tu perempuan tu pun pergilah dekat arah dapur. Lepas berapa minit kemudian, perempuan tu pun dia bawa keluar lah ayak dan juga mangkuk apa yang diorder oleh Abang Jun. Kata Abang Jun, yang paling bestnya berada di kedai tu pasal perempuan yang tukang ambil order. Kata si Abang Jun, memang cantik orang dia. Perempuan tersebut ni, dia pakai baju kurung color putih. Lepas tu ada corak bunga-bunga. Dengan rambut perempuan tersebut tu panjang. Tapi rambut perempuan tersebut tu dia ikat. Sambil Abang Jun duduk tengah makan, sambil itulah Abang Jun ni cuba tengok perempuan tersebut tu. Jadi dekat situ Abang Jun ni dia tertarik dengan wanita yang bekerja di kedai tersebut. Bila Abang Jun ni dah habis makan, lalu Abang Jun ni pun panggil lah perempuan tersebut tu, "Adik, sini." Lalu perempuan tu pun menghampiri dekat si Abang Jun. Dalam sambil duduk tengah bayang tu, Abang Jun ni tanyalah dekat perempuan tu, "Adik dah berapa lama kerja sini?" Perempuan tu pun jawab balik dekat si Abang Jun, "Saya daripada kecil lagi abang kerja sini." Lepas tu Abang Jun ni tanya balik dekat perempuan tu, "Dekat dapur tu siapa?" "Bapak ke?" Kata si perempuan tu, "Itu bapak saya." Abang Jun ni tanya pula, "Nama siapa?" Perempuan tu dia jawab, "Nama dia Aini." Lepas tu Abang Jun ni tanya lagi dekat perempuan tu, "Besok buka tak?" Perempuan tu pun kata, "Besok buka." Jadi sebelum Abang Jun nak keluar daripada kedai tu, Abang Jun ni pun cuba kenalkan diri dia dekat Aini. Dan kata tak akhir si Abang Jun, "Esok semai semula noh." Perempuan tu dia hanya senyum je dekat si Abang Jun. Esok malam Abang Jun pergi lagi ke kedai tersebut tu. Kali ni Abang Jun cuba pula mi goreng.
dengan ayak kopi. Tapi masa hari kedua tu pula Abang Jun duduk tengah makan, Abang Jun ni ajaklah perempuan tersebut tu duduk sekali. Bukan pasal apa, sambil makan sambil bersembang. Tapi yang malam kedua pula, masa Abang Jun nak bayar ni, perempuan tu kata tak payahlah bang, sebab kedai ni pun nak tutup dah ni bang, dah lewat malam ni. Yang Abang Jun jadi pelik, padahal baru pukul 10 malam. Tapi Abang Jun ketika tu dia cuba bersangka baik. Mungkin ayah dan juga si Aini ni ada hal lah kot. Abang Jun ni dia fikir macam tu lah mula-mula. Jadi Abang Jun ni bila dapat makan free, Abang Jun ni mengucapkan ribuan terima kasih lah dekat si Aini. Dan Abang Jun ni pun bagi tahu lah dekat Aini, ni Aini bagi tahu dekat ayah cakap abang terima kasih. Masa malam ketiga, Abang Jun singgah tapi dia beli bungkus. Abang Jun ni dia nak kena balik awal pasal dia banyak paperwork. Hari tu Abang Jun dia ingat sangat, dia order mi rebus. Lepas dah dapat mi rebus, masa hari ketiga pun sama juga. Si Aini tu kata dekat si Abang Jun, abang tak payah bayar abang, abang balik je terus. Ingat abang tau, makan tau. Abang Jun ni pun cakap balik dekat si Aini, malam ni pun free, malam semalam pun free. Awak nak tutup awal dah ke? Lalu si Aini ni pun jawab, ya bang, saya dengan pak saya nak balik awal ni. Lepas tu Abang Jun ni pun jawab balik dekat Aini, tak apalah esok lusa abang datang lagi Lalu Abang Jun ni pun masuk ke kereta, baliklah ke rumah dah terus. Bila masa perjalanan nak balik tu, tiba-tiba dalam kereta Abang Jun ni ada benda bau yang busuk. Bila dah sampai dekat rumah yang disediakan oleh company Abang Jun bekerja ni, lalu Abang Jun ni pun ambil lah bungkusan tersebut tu. Yang peliknya, bila Abang Jun ni keluar daripada kereta sampai depan rumah, benda busuk tu masih duk ada lagi. Lalu Abang Jun ni dia cubalah bau dekat bahagian baju dia ke, tengok dekat tapak kasut dia ke. Bila Abang Jun tengok je dekat bungkusan makanan tersebut tu, lalu Abang Jun ni buat keluar daripada plastik. Tengok-tengok dalam plastik tu bukanlah mi rebus. Dalam bungkusan tersebut tu adalah benda yang basi beserta berkulat. Abang Jun apa lagi, dia lempak tu Lepas dia lempak makanan tu, Abang Jun dah mula risau dah. Kedai tu kedai betul ke? Dan dalam masa yang sama juga, dalam pemikiran Abang Jun, dia terfikir macam mana tau, patutlah selama ni aku tak pernah nampak customer yang lain. Aku rasa aku seorang je customer gerai tersebut tu. Nak tak nak Abang Jun ni terpaksalah keluar balik, pergilah beli makanan dekat kedai berdekatan. Nak jadikan cerita, Abang Jun ni dalam keesokan hari tu, masa dia nak pergi kerja, dia tak ikut jalan yang biasa tau. Dia ikut jalan yang mengalar pergi ke gerai tersebut tu. Bila Abang Jun lalu dekat kawasan tersebut tu, tak nampak langsung gerai tersebut. Lepas siang Abang Jun dah lalu dekat kawasan tu, malam pun Abang Jun lalu lagi dekat kawasan tu, tapi tak jumpa pun gerai tersebut tu. Sampailah di hari hujung minggu tu, Abang Jun lalulah di kawasan hutan tersebut tu. Abang Jun ni cuba nak pastikan kedai tu dekat mana. Kalau betul sekalipun kedai dia pindah, mesti ada kesan tapak kedai tersebut tu, sedangkan kedai tu dibuat daripada kayu. Akhirnya Abang Jun ni pun dia terjumpa satu kedai runcit. Kalau jarak daripada gerai tersebut dengan kedai runcit memang jauh, kata si Abang Jun. Bila Abang Jun ni masuk dekat kedai runcit tersebut tu, Abang Jun ni beli rokok. Lalu Abang Jun ni sambil duk beli rokok tu, tanyalah dekat tuan punya kedai tu, ni abang, saya nak tanya sikit abang, dekat kawasan tengah-tengah dekat kawasan hutan tu bang, gerai depa ni pergi mana bang? Abang yang tuan empunya kedai runcit tu jadi heran dengan si Abang Jun. Dan abang tu kata balik dekat si Abang Jun, ni cik, setahu saya cik, memang tak pernah ada kedai dekat kawasan-kawasan hutan tu. Abang Jun ni dia cakap dengan serius, abang, hari tu bang, 3 malam turut-turut saya beli dengan kedai tersebut tu. Last kali tuan empunya kedai runcit tu kata balik dekat si Abang Jun, kalau encik nak kata saya tipu, cik, saya duduk sini cik, daripada saya kecil tak pernah cik ada gerai dekat kawasan-kawasan hutan tu. Abang Jun ni bila dah dengar benda tu, Abang Jun langsung lah balik. Bila Abang Jun balik je rumah, 2 hari dia demam.
Dalam masa demam tu lah Abang Jun ni, dia duduk fikir je pasal gerai tersebut tu. Dan selama ni, apa yang dia makan? Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.